percaya akhir-akhir ni program seumpama ini memang diminta untuk dibuat. Kalau dibandingkan dahulu, ianya bukan sesuatu yang boleh kita jumpa atau lihat dalam angkatan tentera kita. Tetapi kali ini pihak kementerian dan pihak ATM secara terancang mahu supaya program seumpama ini dapat dilakukan kerana ia menjadi sebahagian daripada matlamat kementerian dan ATM untuk pastikan sebagai anggota tentera kita sentiasa berada dalam keadaan kesiagaan yang tinggi pada bila-bila masa.